Cocor udang, cocor toge. Ada pernah dengar cocor kobis tak? Hari ni chef nak ajar korang cara buat cocor kobis, rangup di luar, lembut di dalam. Jom. Okey guys, cara buat cocor kobis ni senang je. Potong lebih kurang 300 gram kobis, potong macam dadu besar lah atau potong kasar. Masukkan kobis yang kita potong ni dalam satu mangkuk supaya senang nak aduk nanti. Okey. Sebelum tu cuci bersih dulu kobis ni, jangan terus campur pula. Okey. Bahan seterusnya masukkan juga lobak merah yang dipotong mancis lebih kurang 50 gram. Daun bawang lebih kurang 20-30 gram, potong kecil-kecil lah. Dan masuk juga satu tangkai cili merah, hiris nipis-nipis. Lepas tu masukkan 150 gram tepung gandum, 1 sudu besar gula, 1 sudu kecil garam, 1 sudu kecil serbuk perasa. Bahan seterusnya 1 sudu kecil pes halia bawang putih, 1/4 sudu kecil baking soda, setengah sudu kecil yeast kering dan air sebanyak 200 ml. Sekarang bagi campur semua bahan ni hingga dia betul-betul sepati. Campur pakai tangan lebih bagus. Chef tak nak buah aja takut kena kejam. Okey guys, dah lepas campur, dah sebati semua, kita nak biar adunan kita ni rehat selama 2 jam. Okey guys, kurang-kurang 2 jam, lepas tu kita boleh terus goreng. Okey guys, ini dia hasil selepas chef rehat cocor ataupun cocor selama 2 jam. Sekarang bolehlah kita goreng cocor kobis kita. Panaskan minyak dalam kuali. Minyak ni chef bekas goreng kari pap pusing. Kalau you all nak resepi kari pap pusing, bolehlah komen kat bawah Nanti chef akan upload video kari pap pusing nanti. Pakai sudip sebagai acuan, cedok tepung cocor kobis kita, terus kita tolak ke dalam minyak minyak panas. Goreng selama 3 minit atau hingga cocor menjadi tukar warna perang kemasan, bolehlah kita angkat dan toskan. Senang je kan guys. Repeat proses yang sama, habiskan semua tepung yang kita bancuh tadi. Bolehlah dapat lebih kurang 6 cocor kobis. Cocor kobis ni boleh makanlah cicah pakai sos cili atau kuah kacang. Chef ada buat video cara buat kuah kacang, nanti chef akan masukkan link dalam description nanti. Kepada mereka yang tonton video chef, tolong subscribe channel chef dan juga bagilah recommendation apa-apa resepi you all nak chef buat, bolehlah komen kat bawah, nanti chef akan buat. Harap you suka video ni guys. Jumpa lagi dalam video yang lain. Terima kasih. Take care, have a nice day and have a nice Sunday. Take care guys, bye bye.